Hai semua, melanoma malignan atau melanoma seperti yang dipanggil oleh semua orang pada dasarnya adalah keganasan kulit. Ia boleh menjejaskan mana-mana bahagian kulit. Ia juga boleh menjejaskan mukosa atau lapisan rektum atau usus atau saluran dubur, dan sangat jarang ia juga boleh menjejaskan retina atau mata juga. Sebab utama untuk melanoma sebenarnya adalah pendedahan kepada sinar ultraviolet atau sinar UV. Jadi ia tidak begitu biasa di India. Ia sangat biasa di negara-negara seperti Australia, New Zealand, dan di mana terdapat pendedahan tinggi kepada sinar UV. Apabila ia berkaitan dengan melanoma metastatik, bermaksud ia telah merebak ke pelbagai bahagian badan, simptomnya berbeza berdasarkan di mana penyebaran itu berlaku. Jadi berdasarkan di mana melanoma telah merebak, contohnya ke hati, mereka mungkin mengalami beberapa disfungsi dalam ujian fungsi hati, atau jika ia telah pergi ke otak, mereka mungkin mengalami sawan, atau mereka mungkin mengalami sedikit mengantuk atau sedikit kelemahan bergantung pada bahagian otak yang terjejas. Pertama, biar saya beritahu anda bagaimana kita merawat melanoma biasa yang belum metastasis atau belum merebak ke pelbagai bahagian badan. Jadi biasanya dalam keadaan sedemikian, kita melihat kepada rawatan tempatan yang berbentuk pembedahan berdasarkan di mana melanoma itu berada, dan bersama dengan pembedahan kita juga mempertimbangkan untuk memberikan sejumlah imunoterapi atau kemoterapi, dan juga untuk kawalan tempatan. Radiasi boleh memainkan peranan utama. Jika ia telah pergi ke otak dan jika pesakit mengalami kelemahan atau sawan, kita juga boleh mempertimbangkan untuk memberikan radiasi dos tinggi atau radiasi ke tapak tertentu di otak atau ke seluruh otak juga. Tetapi secara purata, apabila kita bercakap tentang melanoma metastatik, bentuk rawatan yang paling penting selepas biopsi sebenarnya adalah kemoterapi imun. Mereka menggabungkan kemoterapi dengan imunoterapi. Selepas melakukan beberapa penanda khusus pada sel-sel melanoma ini, atau penanda gen, atau penanda genetik, atau perubahan mutasi yang telah berlaku, dan berdasarkan itu kita boleh menyesuaikan. Kita boleh melihat siapa pesakit mana yang layak untuk jenis imunoterapi tertentu bersama dengan kemoterapi.